Hi, welcome to YouTube Bro Filmstone. So hari ni bro berada di Bukit Bendera Pulau Pinang. Macam mana bro ada kat sini? Korang jangan tanya lah. Tapi apa-apa pun terima kasih kepada Batik A kerana sponsor bro untuk datang ke Pulau Pinang. Apa bro buat kat sini? Bro tak tahu nak cerita macam mana. Korang tengoklah social media Bro Filmstone. So yang video kita kali ni bro hanya fokus untuk pengalaman dekat Bukit Bendera Pulau Pinang. Okay, check it out.
Okay, sana tu Jabatan Pulau Pinang. Jadi kurukla pera taklu mungu njuru poranga. Enna vandre. Okay guys, sekarang ni dalam pukul 6 dekat apa? Bukit Bendera sekarang ni. So macam mana korang nampak sini ada gerai jualan. Bukan singgah pun, sekadar nak lalu je depan ni, ambil feel. Suasana dia sejuk juga lah. Ya. So tadi tu naik okay guys, ni food court sementara. Sebelum food court sebenar akan siap kat sebelah ni. So ini food court sementara. Kalau korang datang makan, korang boleh datang makan kat sini. Okay, kita nampak kat sini Balai Polis Bukit Bendera. Di mana korang nampak? Yep. Seperti korang nampak kat sini Balai Polis Bukit Bendera. Korang nampak So dekat sana pula kita zoom ya. Klinik Kesihatan Bukit Bendera. So orang jalan lagi apa yang ada. Đây, nghe ba. Okay, kat belakang bro ni Masjid Bukit Bendera. Kat belakang ni, kat bawah tadi bro nampak ada kuil juga. So berdekatan lah, sebelah-sebelah. So kat bawah tadi bro nampak ada kuil juga. So masjid yang kuil bersebelahan. Kat sini ada menara pemancar. Depan tu rasanya apa ya? Lalu kita tengok depan tu apa dia. Okay guys, belakang bro ni apa? Kereta api untuk Bukit Bendera yang lama. Ini yang lama, yang bro naik tadi tu yang baru. So kalau korang tengok, korang boleh nampak kat sini lah. Okay guys, bagi yang plan nak datang Bukit Bendera pada tahun 2026, make sure jangan datang pada 12 hingga 18 Januari ni. Sebab dia ada selenggara kereta api. Bagaimanapun, ya, bro nampak kat sini ada Penang Hill Free Shuttle Service daripada 25 hingga 28 Disember. Korang tengok je lah. So daripada Komtar ada. Kau tahu tadi, baik daripada sana. Time tu tak ada. So tadi bro pun daripada area Komtar ke sini naik Grab. So sini peta kawasan. Kat mana bro ada? Okay, apa kau nampak kat sana tu kan? Okay, yang last time bro datang ke Bukit Bendera ni rasanya 2017 kot rasanya. 2017 atau 2016 bro datang sini. So waktu tu yang kita kata lock cinta, apa love lock yang bangga-bangga tu diorang pasang dekat pagar. Kali ni diorang pasang dekat sini. Nampak beza dia kan? Itulah tadi bro cari mana pagar tak jumpa, rupanya dah tukar pada benda ni. Okay guys, itu saja daripada bro untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube Bro Filmstorm. Paling penting apa dia? Paling penting jangan lupa tekan loncengnya. Okay, korang tengok
Dia orang lepas turun sekejap lagi.